Pillar 3-way Zik ni macam ada benda lagi yang Zik nak buat dia, nak bagi dia lagi lagi padu lagi. Sebabnya dia macam kurang seri lah. Sekarang berada di kedai aksesori sound power car hi-fi accessory di Banting. Kat sini adalah kedai yang direkomendkan oleh Lan Handsome. Lan Handsome pernah buat dekat dia punya kereta untuk bahagian belakang dia. Tapi sini memang kau-kau lah. Setiap kereta auto show memang selalu datang sini. Asli lah, tak tahulah 80% ke, tapi memang semuanya datang sini. Korang tengok ni macam-macam yang dia telah buat. So projek kali ni dia nak buat ring dekat sini, dua-dua ni bagi dia lagi nampak menyelak. Tapi mungkin dia tak buat RGB lah, dia buat satu colour saja, iaitu light blue, supaya dia nampak berseri lah. Jadinya band dia ada superpower untuk modifikasi cun-cun punya. Dimulakan dengan buka pillar, buat ukuran untuk ring pillar dan design di dalam software untuk potong akrilik jadi bentuk bulat. Palu akrilik dia. Ini memang betul-betul padu. Selepas itu, band akan buat finishing ring bagi lagi smooth dan masukkan LED yang Zik nak. Dekat sini korang boleh pilih RGB ataupun satu warna. Selepas dah siap, dia akan check dan buat fitting balik di pillar dan wiring untuk LED pillar. Settle wiring, inilah hasilnya. Kalau korang tengok, ini sebelum dan ini selepas. Handsome. Memang terang Yang warna Zik pilih ni adalah warna light blue. Sebabnya Zik tak nak warna RGB. Zik nak kekalkan light blue saja. Jadi wiring kita buat sambung dia ikut lampu kecil. Tapi kalau korang tengok ni, memang betul-betul terang kan. Malam tak tahu macam mana. Kalau tiba-tiba malam rasa macam silau, tak ada masalah. Kita ada lagi satu switch dekat sini untuk kita tutupkan dia. Mantap lah. Itu yang style. Jadi kan, kalau korang nak custom apa-apa pun dekat kereta korang, dekat interior korang nak buat macam-macam, korang nak buat ekstrim ke, korang nak buat macam Zik ni, dekat speaker, dekat pillar ada lampu ke, dekat belakang ada design, apa benda yang korang rasa macam korang nak buat dekat dalam interior kereta, korang boleh pergi dekat Sound Power Car Hi-Fi Banting dan korang jumpa dengan band. Cakap dengan band yang korang kenal MG3 Hub, InsyaAllah akan bagi harga yang cun-cun untuk korang. Jadi next project kita nak buat dua trim ni design lain sikit, dan juga dia nak buat dekat bonnet design lain. Nantikan episod yang seterusnya.